bagi saya, ini bukan kali pertama Ketua Pesuruhjaya SPRM melakukan kesalahan. Pada tahun 2022, Ringkaskan. ya, saya ringkaskan. Pada tahun 2022, Ketua Pesuruhjaya SPRM pada ketika itu juga memiliki saham lebih daripada yang dibenarkan. Ini merupakan kali kedua dibongkarkan. Jadi, saya minta supaya kerajaan mengambil tindakan yang tegas. Azam Baki perlu letak jawatan. Nyampah aku tengok. He have to go dengan izin. Either he have to go or we have to go. He go or we go. Itu adalah pesanan saya. Kerana sekiranya kita membenarkan beliau terus memegang jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM, pilihan raya akan datang, pengundi akan hukum kita. Ini yang saya sebut bangang ni. Bila sebut bangang kasar. Apa benda kasarnya? Saya harap masa bahas saya tamat, tapi jangan tempoh kita jadi kerajaan tamat selepas pilihan raya akan datang.